Tahniah parents. Wow. Menyala Mancis. Last minute try. Dan tak lupa juga kepada Bras. Terbaik untuk debut tournament anda. Mancis berubah menjadi lighter. Menyala. Tak kira hujan panas. Dan sekarang kita akan menyaksikan final bowl di antara Tanjung Vipers menentang Cobra Black. Tanjung Vipers mengenakan baju merun kelabu dan Vipers mengenakan baju merun kelabu dan Cobra mengenakan baju tradisi mereka kuning hitam. Sekali lagi kita akan menyaksikan permainan yang sabar daripada Tanjung Vipers Pick and Go. So, sekali ini keluar kepada backline, ditutup dan cuba melakukan good step di situ oleh center Vipers. Off flat di sini. Saya rasa line Vipers tak ada momentum dan di situ kita dapat lihat Pick and Go sedikit demi sedikit kini sudah melepasi garisan tengah. Sekali lagi pick and go. Pick and go sekali lagi. Bertubi-tubi. Keluar kepada backline. Apa yang akan direncana oleh dummy yang cantik. Lepas sekali lagi. Adakah akan offload atau jatuh sahaja? Jatuh dia sekali lagi di situ. Kini sudah memasuki dan penalty. Quick tap di situ. Sekali lagi Pienggo. Advantage diberikan pengadil kepada Tanjung dan tidak. Dia ambil quick tap sekali lagi. Offside. Advantage. Apa yang akan dilakukan? Keluar kepada backline. Ada extra. Cuba melakukan try. Dan try pertama untuk Tanjung Vipers. Wow. Lima kosong. Tanjung Vipers berjaya mendapatkan try yang pertama untuk perlawanan akhir kategori bowl. Tak masuk. Conversion. Jadi skor kita kekal 5-0. Sekali lagi perlawanan akhir bowl menemukan dua haiwan berbisa. Cobra menentang Vipers. Dan nampaknya pada perlawanan akhir ini Vipers menyengat terlebih dahulu. Apakah akan ada kebangkitan dari Cobra? Kick off. Ditangkap kemas oleh player Cobra di situ. Masuk kepada backline mereka. Laju center beliau. Oh, dummy yang baik tapi dapat ditangkap oleh pemain Tanjung Vipers. Hole adakah tidak berjaya menjatuhkan? Oh, jaya akhirnya untuk mendapatkan rug.
Sekali lagi bola kepada Cobra. Ditolak oleh pertahanan Vipers. Penalti di situ. Saya rasa diberikan kerana shielding off. Apa yang ingin dilakukan? Cuba mencari line out jauh ke dalam teritori pasukan Cobra tapi gagal. Berjaya diambil oleh player Cobra tapi terus di-tackle di situ. Terus bertahan dalam padang zone padang Cobra. Ini yang dimahukan coach mereka, Haziq. Defend tinggi di atas padang, bukan di kawasan sendiri. Terus sampai knock on advantage. Super try. Wow, betul-betul fly di hadapan penyokong mereka. Super try oleh Cobra. Dan sayang sekali mistake yang dilakukan oleh scrum half Vipers. Saya kira teragak-agak sama ada untuk mengambil bola ataupun tidak. Sayang sekali. Kembali menyengat Cobra. Sepak mula oleh Cobra. Bola rendah saja kali ini. Berjaya ditangkap kemas oleh player Tanjung Vipers. Ditolak. Rak yang pertama seperti biasa Piengo, tapi kali ini ditangkap terus. Pergi rendah. Betul di hadapan coach mereka, Coach Haziq. Dan penalti diberikan. Shielding off kata pengadil. Quick tap. Cuba mencari ruang di situ. Begitu rapat, begitu dekat support antara mereka, tapi kali ini ditolak. Good defense daripada Cobra. Sekali lagi Piengo. Sedikit demi sedikit. Dan bola kali ini keluar kepada backline. Haras. Terus keluar kepada backline mereka. Center offload yang baik. Kembali kepada backline. Sayang terjatuh. Clearance kick oleh scrum half mereka. Box kick. Cuba dan berjaya melakukan tackle offload oleh player Cobra. Berjaya dikutip oleh teammate. Terus pergi ke hadapan. Berjaya melepaskan diri yang jatuh. Tackle away. Dan penalty. Not rolling away tackle. Penalty untuk Cobra. Mencari line out jauh dalam teritori pasukan Vipers. Adakah dapat Vipers bertahan daripada asakan bertubi-tubi Cobra ini? Dan saya ada terdengar last play untuk half ini. Masih Cobra mendahului 7-5. Berjaya dimenangi oleh Vipers. Keluar kepada backline. Sekarang ini scan off. Center mereka. Rebel bola. Berjaya diambil oleh Cobra. Rak dan referee memberikan penalti kepada yellow. Itu yang kita tidak mahu lihat. Semangat kesukanan. Telengo. Penalty for not releasing the ball untuk Vipers. Dan seperti biasa Vipers begitu rapat dan referee memberikan
Advantage kepada mereka. High tackle kata referee. Pick and go. Begitu sabar, begitu disiplin permainan daripada Vipers. Tackle yang solid, pertahanan yang baik daripada Cobra. Sekali lagi, permainan sabar, sedikit demi sedikit, dan lepas. Referee memberikan penalti sekali lagi untuk Vipers. Shane off kata referee. Di tackle, high tackle di situ. High tackle di situ. Dua orang player Cobra kena sin bin ni. Peluang yang harus direbut oleh Vipers sebelum separuh masa tamat untuk sekurang-kurangnya kembali mendahului 8 versus 10. Dan mereka minta untuk scrum. Betul-betul ingin menggunakan kelebihan numerical advantage mereka. Kalau kita lihat di sini, backline 4 lawan 2. Adakah kali ini berjaya? Berjaya Vipers untuk melakukan move menggunakan backline mereka. Keluar kepada stand off, cantik larian dummy, hand off, offload. Center sangkut di situ. Good defense oleh Cobra. Dan clear racking. Gagal. Berjaya lagi diselamatkan Vipers. Ada advantage di situ. Lepas. Masih lagi mengasak dengan permainan sabar mereka. Pick and go. Kali ini keluar kepada backline. Ada extra di situ. Lepas lagi. Offload. Dan berjaya disambut oleh forward Vipers. Terus melakukan racking. Pick and go. Jatuh. Hentakan yang baik. Masuk. Gagal dijatuhkan. Menunjukkan strike yang baik. Dan penalti. Penalti sekali lagi dan kad diberikan kepada player Cobra. 3 orang player sin bin. Tiga orang player. Ini kesempatan yang perlu diambil. Mereka sudah sampai masuk ke line 22. Sikit lagi masuk zone 5 meter. Extra. Tidak memerlukan. Dan try. Tanjung Vipers 10-7. Cobra seharusnya lebih berdisiplin. Tidak terburu-buru. Jaga disiplin mereka.
Oh, maafkan saya. Sudah half time rupanya dan itu merupakan try kemenangan untuk Vipers. Tahniah Vipers. Ya. Akhirnya berjaya